Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan syabas bagi para pelajar baharu sesi Mac 2026. Pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada sesi Minggu Induksi pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada semua kerana anda telah berjaya terpilih untuk menyambung pengajian di KPTM Bangi. Saya mengharapkan anda akan berusaha bersungguh-sungguh dan menjadi pelajar yang cemerlang di masa hadapan untuk diri, keluarga, bangsa dan negara. Untuk anak-anak sekalian, pendidikan di KPTM adalah merupakan pendidikan tinggi. Berbeza dengan alam persekolahan, di mana alam persekolahan anda dibimbing sepenuhnya oleh para guru, tetapi di pengajian tinggi anda perlu kepada berdikari dalam menggapai ilmu yang dicari. Anda perlu membuat keputusan sendiri dalam menentukan sesuatu perkara dan dibantu oleh para pensyarah dan juga para pegawai yang berada di KPTM Bangi. Jadi gunakanlah peluang di sini untuk anda membina keyakinan diri dengan belajar bersungguh di bidang akademik dan juga terlibat secara aktif di bidang co-curriculum. Disebabkan alam pekerjaan memerlukan kepada insan yang serba boleh, sama ada dari segi akademiknya dan juga dari segi bukan akademiknya. Jadi gunalah peluang di KPTM Bangi untuk menjadi insan yang berjaya selepas tamat pengajian. Sehubungan itu, saya ingin berpesan juga, jagalah diri, jagalah peribadi supaya anda menjadi insan yang dihormati oleh semua pihak. Sekian, tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.